Korang sekarang tengah tune in Sembang Kerusi Lipat. Malam ni malam special. Malam ni episod Malam Raya. Korang ready? Kopi Jiwa. Kerusi Lipat. This is Sembang Kerusi Lipat. Empat kawan lama bertemu, kerusi lipat jadi menu. Sembang kisah suka duka, kopi di tangan rasa lega. Duduk bersembang sampai senja, lupa sekejap hal dunia. Sembang kerusi lipat dari hati, terus dekat, kongsi tawa, kongsi minat, empat kawan tak terlepas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat datang. Selamat kembali kepada Sembang Kerusi Lipat. Yeah. Hari intro baru saya. Saya Man. Suhaimi sini. Sit sini. Fir. This is Selamat raya semua. Selamat raya. Semua tadi. Woi. Baik, Dah siap alhamdulillah. kuih dah siap. Dah siap lah. Dah Semua dah siap. siap lah. Siap Dah semua. Mak aku punya masih last minute lagi belum siap. Nanti balik kena continue ni. Anyway, ni kita punya ni merchandise. Eh alamak. Nanti zaman. Baik Sekian. Aman. Okay lah, sikit-sikit Baik. je. Ah. Cuba-cuba. Cantik kan? Okay man, buat apa man? Buat apa? Jom kita berbual masa time raya, time kecil-kecil. Oh. Okay, kita nak berbual pasal apa ni, zaman time raya. Zaman kita kanak-kanak, zaman tengah kecil-kecil, remaja, dewasa dan tengah Dah berkeluarga sendiri lah kan. Keluarga. Okay, kita start masa Ya. kita tengah kanak-kanak. Apa yang kau ingat masa tengah kanak-kanak? Sebab aku tengah ni. Don't stop. Cik dulu dulu kira kalau macam aku lah, macam aku kalau dulu aku dengan jiran rapat dulu. Lagi kalau malam raya macam ini so aku rumah tingkat satu kan. Yes. Tingkat satu dan macam kita close dengan jiran. Dan malam kita ni rebus ketupat kat luar tau. Rebus ketupat, rebus lontong, happening then usually before that kita dah pasang lampu lap-lip. Siapa yang rebus ketupat? Oh ini yang bapak-bapak kita lah, kira jiran aku punya bapak-bapak. Yang mak-mak semua dah busy kat dapur lah busy kat dapur. Kalau malam raya usually aku dah tolong kemas lah. Tolong kemas kat rumah dah siap dah, kira dah nak raya ready lah kira. Tapi yang fun tu macam kita dekat luar tolong tengok ketupat, tengok lontong itu pada aku yang fun lah. Main bunga api lah. Bunga time tu ada juga. Ada tak? Dulu? Adalah. Ada. Time tu time tu ada juga. Aku tak main bunga api. Kau Ya. tak ingat ke bila kita keluar jalan raya aku bawa mercun? Ui, mercun Kita keluar time secondary school kan. Tu secondary school dia bawa ni tu. time tu lepas Datang lepas. Masih ada. Masih ada. Kalau kau ingat dulu kita pernah buat man-made rocket. Aku tak sedar macam itu lah. Kau bersama kaki masuk rumah Fir. Roket tu terbang masuk rumah Fir. Dulu masa kita kecil-kecil, macam kita you can really feel dia punya macam raya nak datang Macam kita macam rasa happy lah. look forward to Takkan sekarang pun tak happy. Tak tahu tu. Masalah macam dah lain lah. Lain macam penat lagi ada lah. Ya. Aku dulu masa kecil-kecil, ingat lagi masa kira aku dulu tinggal tingkat 5. So macam aku punya neighbour semua ada 2 Melayu lah. So kira kan tengah-tengah tu ada hall kan. So it's always my neighbour yang masak ketupat tau. The day before tu. So macam can feel macam datang tengok-tengok, tolong-tolong. Kat luar juga Kat luar juga, kat hall situ. Kat hall situ.
So macam can really feel dia punya Emosi. vibe ya, atmosphere. Tahu besok nak raya, baju semua dah gosok, langsir semua dah pasang, kan? Tu yang best macam Yang jiran-jiran semua together macam, Yeah. And also dulu kalau time raya dulu kita tak tahu asal lah, kita boleh jalan raya naik taksi atau naik bas boleh sampai 12 rumah tau. Dulu boleh cover banyak Banyak sah rumah. Tak penat tau. Sekarang pada aku 5 rumah dah maksimum je. Terus Tangan ni lagi. Kena stop lah. tak apa start. Tapi kau ingat dulu kecil-kecil, what is your best memory masa kau tengah raya kecil-kecil lah? Most of the time is just nak jumpa my family members, especially my cousins. Just go there to just play with them. Semua time, I mean, when I was in primary school lah. But I don't have like the neighbours, jiran-jiran yang apa selalu jumpa. Kau tak ada. Aku punya rumah dulu yang kat Pasir Ris. Aku tak ada tu. Mostly Cina dengan apa itulah. So my neighbours are not very close. So just like that lah. Then raya keluar. Okay. But you talking about apa dulu boleh pergi sampai berapa banyak rumah, 12 rumah semua. Kita dulu kecil-kecil ada energy je. Bapak kita pun kita parents pun ada energy juga. Kira ada naik taxi ke naik bus they can have energy to dengar jalan raya 12 rumah kan sampai 15 rumah. Dulu taksi murah. Dulu taksi murah. Dulu kita kat road boleh dapat taksi straight away. Sekarang susah. $2.40 kan. Tu dah lambat sikit. Dia ada lagi murah lagi tak? 120 is it 120? One something. Yes. Dan kita pergi like distance about $5, $7 je lah. Tapi pun you need the energy nak cover banyak-banyak rumah Macam sekarang kita amazing, pergi sekarang pergi 1-2 rumah aja. Aduh. Dulu ada time stopwatch tau. Kalau ni dah overshot ni tak boleh. Kena pergi rumah next. Dah overshot kena keluar. Ada timekeeper dulu. Aku ingat dulu. Aku ingat mak aku pun one of the timekeeper. Dia signal kat bapak aku. Dah jalan. Okay lah, jalan lah. Actually, aku ada problem with that stopwatch thing. Aku ikut family members. This is the first time kita rombongan ramai. Pergi rumah ni. Lepas tu, dah bawa-bawa. Okay, kita ada rumah lagi nak pergi. And then I was looking at my clock, my watch lah. Aku baru masuk rumah. Baru 10 minit tau. Dah nak jalan. Aku punya relative, dia tengok kat, dah nak jalan. Terus aku tersentak lah. This is wrong I mean, we need to hit about 14 houses that day. 14 houses that day. So we do that. Now I was like, something's wrong here. Then there's one point where they said, okay Phil, lepas ni rumah kau. Terus I said, no, don't go my house. Kita jalan raya nak jumpa orang yang dah lama tak jumpa. Correct, betul lah. Okay, to reconnect with all these family members. You are seeing me now here. So we go to someone more important. So let's go. Don't go my house. And that point, I think there's a change. I want to focus on going to the elderlies instead. Yang tak boleh keluar. Yang tak boleh jalan tu semua. So that's the focus. So that is what I'm doing now. So I don't ask people to come to my house. I go to those people who cannot. And then kalau kita nak gather, open house, satu rumah. So that's the change lah. Di sini ada open house ni? Ada open house ni? You know where lah. Selalunya rumah bapak aku lah. Korang selalu macam mana kalau nak kemas rumah tu kira untuk hari raya? Macam mana? Korang really all out ke kemas ke macam? Aku punya family selalu in advance. Jadi bila night before tu kan, kita dah tak sibuk kemas-kemas. Kita akan nak makan apa? Aku jom suka kita pergi tengok gitu. Bazar ada apa gitu. Malam raya pergi bazar. Malam raya kira lastnya lah. Pasal rumah dah siap kan. Jadi kita tak kisah sangat pasal nak bersih-bersih tak payah. Pasal semua dah settle. Kita untuk jalan-jalan lah. Enjoy banyak lelong-lelong especially dulu time aku kecil-kecil kan, my mother side kan dia kat Malaysia kan. So kalau happen to be that raya falls on holiday ke apa, the next day kan, kita akan plan pergi masuk after the first day tu. During the first day raya lah. First day raya masuk atau kalau tak ada holiday then second day lah. Kalau first day first day holiday memang selalu first day holiday. I mean the second day. Kalau the second day this holiday,
Then the first day tu kita masuk. Okay. Aku prefer macam gitu tau. Macam kemas rumah. Pasal dulu aku habit lah. Macam maybe few years back. Kemas macam last minute. Nanti dah malam raya masih busy tengah kemas rumah tau. Malam raya macam apa dia, aku realize macam penat macam ni. Penat. Betul. Lepas tu macam dah start lah aku tukar style lah. Aku pun bilang family aku, bilang wife aku, kita nak kemas, nak kasih rumah raya ready, kita buat siang-siang. Settlekan everything semua. Malam raya aku tak nak kemas apa-apa. Betul. Kadang TV pun channel best-best tak ada miss Correct. Pasal apa aku look forward malam raya kan ada rancangan hari raya kan. Memang itu kira itu relax lah. Daripada kecil kita tengok that show malam raya. Daripada kecil sampai sekarang it's good lah, it's continuing the show. Preferably macam 1 week before raya kita dah macam on the weekend tu kita kemas rumah. Dah settle semua. The last weekend of the raya tu dah kena start lah. True. Jadi malam raya je dah relax. Benda apa paling kau benci masa kau nak kemas rumah? Aku paling benci nak pasang langsir. Kau tak bebel dengan langsir. Sekarang masih pasang langsir? Kau dengan Aku langsir. bukan pasang langsir, aku nak kena basuh tu langsir tu. Oh lama. Rumah kau pakai langsir? Pakai langsir? Kau pakai apa? Aku pakai blinds lah. Tak ada lah. Rumah aku tak ada curtain. Habis nampak lah orang. Kau pakai macam Dia blinds tingkap kan? apa? Aku punya tingkap dari luar tak nampak. Orang berada tu. Tak lah tu. Canggih lah. Bukan boleh tune punya. Kau tak pakai langsir, kau tak pakai blinds dia lah. macam tinted lah. Tinted dari luar tak nampak. Tapi dari dalam kita nampak luar. Cik bagus juga yang tak ada Tak payah langsir. So aku nak kena every year aku nak kena turunkan langsir habis nak kena macam basuh in batches dalam mesin tu. Okay, ni hari ni aku basuh 4 yang portion lah. Next day 4 lagi. Pasang balik. Tu nak kering kamu tak boleh masuk dryer Boleh masuk dryer tak? Kering kat luar macam kipas lah. Pasal dia besar saya tak boleh masuk dryer tu je. Aku yang kena buat lah. Sorry. So that's why kau boleh buat recording hari lah. Pasal rumah dah siap lah. Dah kira siang-siang dah macam aku make it new habit lah sekarang. Kira dah so far dah berapa tahun lah kita settlekan everything semua. Paling lambat pun at least like few days before malam raya dah semua settle lah. Tak payah fikir-fikir lagi lah. And aku pun macam kalau dulu tak tahu kenapa macam really nak kemas, betul-betulnya kemas macam nak really cantik. Lepas tu sekarang fikir-fikir first day raya bukan je ada orang datang rumah aku. Betul juga. Orang datang bukan nak tengok rumah kau foto lah. Tengok ni berabuk. Bukan nak buat inspection kan. First day kita keluar tak bukan je ada orang datang. Apa kata kau buat tu inspection. Nak rushing nak tip top semua. Just okay lah, relax. Janji rumah orang kata tu rumah kemas teratur lah. Rumah teratur rumah dah, kemas dah ada cantik, ada hias-hias gini dah okey dah settle. Kuih-kuih dah ada. So sekarang pasal remaja time masa kita secondary school lah. Remaja. Time secondary School kita semua lah. Kita semua lah. Ni time apa? Time jalan raya apa? Jalan raya ke? First day ke? Tak lah, masa kita jalan raya masa dengan kita kawan-kawan sekolah semua. Sekarang tak jalan lagi Kalau first day okay. Kalau kita cakap time dulu time younger Kalau first day macam mana korang punya ni raya punya rutin? Okay, first punya day raya rutin. Pagi bangun terus apa korang buat? Pagi bangun mandi pergi masjid lah. Semua pergi masjid lah. Gosok gigi dulu. Okay. Pang ni bas mantai. Okay. Terus masjid lah. Okay. Masjid lah. Ikut bapak aku lah. Ya. Korang pergi masjid ke pergi angkat bawah blok ni? Okay. Kadang-kadang kita lat-lat. Kadang-kadang tahun ni kita pergi bawah blok ni. Apa kalau macam bapak aku cakap kita pergi masjid pula. Kita tengok mood lah. Of course masjid macam lagi afdal lah Tapi aku selalu pasal bawah blok dekat rumah aku ada bikin. Jadi sekarang ni maksudnya sekarang ada. Sekarang jauh sikit. Kalau dulu
belakang blok aku je ada bikin. Sekarang jauh sikit tapi okay, still walking distance lah. Estate aku tak tahu ada ke tak. Aku sekarang macam for the explore. past years ni, I think since last 2 years aku pergi rumah on the first day maximum 5 rumah je. First day First day 5 rumah. Tu pun rumah makcik-makcik aku. Ya. Dan macam aku kena strategize sikit. So macam for example aku tahu rumah makcik aku ni dia tak masak. Okay, tak masak, aku pergi rumah dia on the second house. So the first house pergi rumah makcik Makan masak. dulu lah. First house rumah makcik masak. Ni sekarang ke apa? Sekarang lah. Oh sekarang bukan sekarang. time dulu lah. No, sekarang ni lah. sekarang. Sekarang Okay. First house rumah makcik masak, second house tak masaknya. Jadi macam beda sikit. And third house baru macam rumah makcik yang masaknya. Kau tak pergi rumah ni? In-laws? Pergilah. Pergi dulu lah. Tu first lah yang masak lah. Kira kan rumah rumah in-laws dulu lah. Dulu dia makcik tak masak. Tu important. Important lah. Jadi kadang-kadang aku pun buka start house pasal aku tidur rumah in-laws aku on the malam raya. Oh like that lah. Okay. Start from there. I see. Okay, patutlah kau skip rumah skip tu house. Okay. Gitu. Tapi rumah apa? Korang masih ada macam nenek, atuk. Okay, this year pun dah tak ada. Dah tak ada. Macam makin berkurangan. Waduh. All those important people yang macam yang elderly semua macam dah nak kendanak. Yang macam decreasing lah. Decreasing juga. True. Yang sedih pula Man. Kau sedih Macam tiba-tiba aku sedih. Kira apa? Nenek saudara? Nenek atuk punya adik-beradik? Dah habis. Wah. Ya, aku keep betul. Ada tak? Tak ada. Dah habis. Kira terus macam itu yang rasa terus kira macam mak aku lah paling tu. Pasal mak aku eldest apa? Ya. Terus tu yang rasa macam dah lain lah Jalan raya pun macam dah. Kau macam tak dulu mesti pergi rumah nenek. Pergi rumah nenek atuk. Ya. Memang dulu pun aku kalau first day pergi rumah nenek aku sebelah mak aku. Lepas tu nenek saudara aku sebelah bapa aku. Lepas tu Nian dulu lah. Lepas tu ada dekat Jurong ni, dekat Pasir Ris ada, dekat Jurong ada. Tu kena apa tu? Kira nenek saudara lah. Apa transportation? Neneknya adik-beradik. Transportation. Time tu jauh saya Jurong. Time tu banyak taksi lah. Banyak main taksi je dulu. Ni yang dulu lah. Ya time time younger masih dengan parents kan. Dulu taksi boleh muat 5 orang saya. Ya. Sekarang tak boleh dulu. Time dulu kereta pun murah. Sekarang no 5 people. 4 only. Sekarang 4 je. 4 lah. Okay. 5 tak masuk dulu. Kena ambil the bigger ones lah. The bigger. Dulu kita squeeze. Dulu kita squeeze dalam taksi. Dulu kereta kecil pun 5-6 orang pun masuk juga. Ya. Walaupun kereta kecil. Kita berbual pasal yang remaja tengah raya lah. Kita belum ni. Betul lah. Off topic lah. Kau yang terus cakap pasal sekarang. Okay. Mencela aku lah. Tak apa, pasal kita pun mencela. Cik, kalau time remaja kita, time teenager, basically korang ingat kita punya time jalan raya tak? Ada. Kalau bus. Bus. Bus ke van? Kalau time sekolah memang Consider van lah, bukan bus. Bus. Minibus. Kecoh. Siapa yang drive? Ni bus tu? Driver lah. Siapa yang ambil? Siapa yang sewa? Siapa? Kita ada sewa bus Sewa bus ada. Aku asal aku tak ingat Aku yang sewa. Kita duduk belakang-belakang. Selalu lah. Tapi siapa yang booking ni? Zila Aku agaknya. Aku rasa Kotak aku, Zila, bos Erda. Agaknya lah. Datang kau ni? Kau book Tak ada. Aku paling malas. Kau mengikut je. Boleh lah. Yang pandai-pandai book benda ni aku rasa one of the girls lah. Probably lah. Kita mana tu kita tweet berapa ikut je. Tapi dulu macam dulu tak ada macam kita tak ada WhatsApp semua. We can manage to meet up in one place. Correct. Kan datang macam on time tu. Dulu ada handphone tak ada. Mana? Dulu tak ada handphone. Masa secondary tak ada handphone. Pager pun baru start. Kira kan macam kita just set timing jumpa kat rumah siapa dulu Yes. Okay. Ni kat rumah siapa ni datang ke 12 datang.
Ada yang setakat datang lah. Lambat tinggal. Lambat tinggal. Ada ke? Oh tak. Semua on time. Tak, dia lambat ada tapi kita tak tinggal. Kita tunggu. So Dulu, kita pergi rumah Oh. our houses lah actually, right? Visit. Kau ingat yang kita nak try cari satu cikgu tu? Siapa? Cikgu Umar. Cikgu Tak jumpa Umar. Rumah serius. Tak Macam jumpa. that one tak naik bas kan? That one kita naik train ke apa? Sanggup siapa pergi Pasir Ris? Tak, kau tak apa. Tak terus macam Cikgu Umar. No, the funny thing is kita Jumpa tak? Tak ambil tak address. jumpa. Tak jumpa. Oh, Dia Kita tak ambil actually address kita pun tak kan? tahu Tak salah. rumah dia masa tu. Habis how? Kita tahu dia dekat daerah situ. Dari situ Yeah, lah. yeah, But yeah, kita yeah, just yeah. try to eyeball the house. Aku ada tu ya? Aku tak ada tak? Think kau pun ada lah. Ada ke? Kalau aku dah pakit nama Cikgu Umar. Tak lah. Dulu kau tak macam itu. Dulu Tak, kau diam je. Diam lah. Baik, Cik, Terima kasih man. Goodbye. But kecoh lah dalam bas. Oh mesti lah. Habis semua Kan. couple. Itu Ya sih. Dulu siapa yang single-single one side. Tapi yang couple-couple dah one side. Ya. Macam mana awkward gitu Kita tiga selalu yang single. Oh tu. Tapi dah dulu apa. Tapi siang-siang dah kena tarik siang, tepi. Siang Kita apa? Azul dengan Syaril dan Ya, Imran. ya. Tu lama-lama kau kan? Aku Cik, one of the cik. last ones eh. Ya ke? Kau lah. Aku tak ingat lah. Aku tak ingat lah. Tu taman secondary school. Okay, now we go to back to Sekejap aku teringat something. Oh. Pasal time secondary school pun kita dapat duit raya kan. Masih. Dan aku remember kita pergi di satu rumah kan. Tapi makcik tu tak kasih duit raya. Oh alamak. Makcik tu tak kasih duit raya. Aku Okay, teringat. terima kasih. Okay, terima kasih. Bye-bye. Semua keluar rumah. Semua keluar rumah. Lepas tu kita tengah ambil video. Dude, kita ambil video. Ambil video ke apa? Ke atau pasal aku ingat muka kau. Aku tahu ni cerita pasal apa. Kau nak cerita kan? Ceritakan lah. Sabar. Ni rumah siapa? Ni rumah siapa? Aku tak tahu rumah Jangan siapa. lah, Aku jangan. tak tahu. Tak ingat. Tak ingat. But- lah. Tak ingat. Lepas tu bila dah turun bawah blok. So I mean cakap dengan kita. Let me try. Hey guys, next year jangan pergi rumah. Jangan. Next year jangan pergi rumah makcik ni. Kasih duit raya. Sabar. Ini complete. Kenapa nak beli? Kau ingat siapa rumah siapa ke? Rumah- Nanti aku beli. Kau cakap je. Aku tak ingat. Actually aku tak ingat rumah siapa. Rumah aku tak ingat tapi aku ingat that statement. Cuma Tak boleh lupa. aku ingat aku perangai lah lepas tu. Aku cakap rabak asal makcik tak kasih duit raya. Kau rasa Kau pakai kau jangan cakap nama dia ni banyak. complete lah. Banyak yang nak blip. Banyak sangat nak blip. So kau pakai that one word kan. Kemut Bukan lah. Aku cakap itu Tak. Apa kau boleh fikir semua ni benda? Aku tak ingat bocah. Benda-benda gini aku boleh ingat. Kemut. Aku tak sepandai gitulah pakai tu word masa secondary school kemut. Okay. Lokik ada lah. Ada lah tu. Ya. Cuma aku lupa rumah siapa. Aku rasa dia aku rasa Dah. Okay. Sabarlah. Kita maafkan lah kan. Lah duit je ni. Yang penting nak jumpa orang Betul lah. rumah tu. Nak Biasa makan lah. kuih. Dengan kuih semua kan. Betul. Habis lagi korang boleh lagi ton rumah aku. Overnight rumah aku Itu raya. raya ke? Raya ke? Raya kan tu? Raya. Tapi kita jalan raya. After that kita rumah dia. Last house semua. Dah asal rumah aku. Oh ya, Rumah aku. Okay, ni aku ingat. Tapi balik tak mandi. Kau Yang maju raya pagi-pagi. rumah last kan. Malas. Semua dah penat tonton. Apa Aku tak ingat. lah. Mungkin tak ada Raya, bas ke apa aku tak ingat dah. Aku ingat. Aku Boleh cuma balik. ingat yang normal days. Aku tak ingat raya pula. Raya ada ke Ton? Ada gambar tak aku? Itu aku ingat. Ya ada. Ada. Gambar raya. Most likely tak ada bas aku rasa. Kita kan dulu kalau keluar lebih pukul 12. Ya, correct. Budak-budak tak ada duit naik taksi. Tak Mana? nak pakai duit raya kan. Oh ya? Rugi je. Ada duit raya ke? Tak terfikir je. Rugi. Simpan. I think si dia cakap lepak rumah aku lah malam ni. Okey lah lepak lah. Ya. Fun ber. Kita memang punya favourite hobby kan. Ton. Tonton orang.
Mak kau. Semua orangnya rumah kita tahu. Set. Mak bapak kita pun lagi give up. Kasar lah kau. Dah kenal dah. Tu time apa? Time remaja. Now time dah berkeluarga, dah beranak semua. Macam mana? So apa korang macam look forward macam personally Personally korang look forward macam every time nak raya, macam first day raya apa korang look forward? Aku look forward for the day to finish fast. Pasal kita dah pakai baju raya dah macam panas gini, labur, cakap musang lagi macam kau dulu. Cakap cepatlah habis ni benda-benda macam rimas nak balik nak aircon Itu bila dah first day je. tu first day tapi ni kita berbual pasal remaja balik lah. Macam kecil balik tu kita expect kan. So macam got the day to finish fast and dapat decoration banyak. Tu je. Okay. Now we jump back into the apa ni keluarga punya macam sekarang keluarga. Macam aku look forward to entah kau start Dah. Okay lah, aku start off macam kalau aku makan lah, lauk-lauk makan. Aku look forward sebab okay, kira alhamdulillah aku macam kalau hari raya aku look forward to wife aku punya ayam masak merah. Kira sebab wife kau masak? Dia ada special. Wife aku masak malam raya. Kira tu macam ni nak buka kan malam raya kan. Ayam masak merah. Lepas tu adalah lontong Lepas tu nanti mak aku masak apa ni sambal goreng. Sama goreng. Then aku punya mak mentua mesti dia punya special dia rendang daging. So this ada lauk pauk yang aku look forward lah. Kau ada tolong tak? Aku tolong makan ni. Ada. Tolong makan. Ada aku. Kenapa kau tolong? Tapi kenapa kau kat sini? Ada. Aku tolong ambil lauk tolong ambil lauk dah. Tak itu yang dia cakap tu nanti besok. Tapi macam usually malam raya pun aku dah collect dulu. Dah collect dulu. Dah collect dulu. Wah, enjoy lah. Itu lauk pauk kira family members aku yang aku. Tu kau look forward lah. Macam every hari raya Actually, macam really tak ada ni macam tak ada. Missing lah. Untuk aku look forward to tengok the whole family. Nanti siap cepat-cepat pergi kita jumpa rumah mak, mama rumah atau rumah mama aku. Satu family. Aku look forward to that gathering itself. Yes. Aku macam kau juga. Pasal aku look forward itu jumpa aku punya makcik-makcik semua. Pasal kita bukannya selalu jumpa makcik semua kan. Macam once a year thing or twice a year thing. So it's like kita jumpa kita punya makcik macam tanya apa khabar semua. Macam kita kenal-kenal macam we let our children kenal ni nenek saudara semua, get them to know dia makcik nenek saudara semua. So that's the thing yang aku look forward to, get the interaction between between them, kita macam-macam macam rapatkan lagi silaturahim. Itu yang aku look forward to lah. True Then kau sedih je tadi Bir? Sedih. Tak tengah fikir. So for me every morning aku selalu kalau aku dah balik masjid aku sorang-sorang kan. Budak-budak tengah siap get ready semua. Aku on lagu-lagu lama. Lagu Piramli tu semua lagu. Forget the fight just blast, just duduk situ je. And that's where I start to think about apa yang orang yang dah pergi lah. And from there for the whole day I only just go a few houses only. My mother-in-law, my grandmother-in-law, my grandmother but passed away already, so dah tak ada. Then after that my dad's house. Tiga. For Raya is always 3 houses. First day. First day. Pasal for my dad's house, my dad's house belum lagi open house. He'll be like 1 week later. Then it's open house. Itu lagi ramai So my Raya day is like that. 3 rumah je. I think it's not a matter of how many house that I can cover for the first day. It's like the quality time spent in that particular house. Macam
we can spend one house dalam 3-4 jam saja. True. Berbual dengan macam-macam pakcik-pakcik apa. That's the most important thing apa. Aku rasa that's the difference tau. Macam apa yang kita discuss tadi kan. Pasal dulu kita boleh cover banyak rumah. Pasal dulu kita just focus on macam collection. Jumpa berbual, dah habis. And seberapa banyak rumah kita boleh cover, kita cover. Then macam sekarang Covered, I mean yes. like you say, kita macam bukan setakat nak jumpa, macam is to catch up to catch up kan macam kan dah tak Kita jumpa nak dia dah lama, punya quality time dia lah. macam dah lama tak jumpa Hmm. makcik lama tak jumpa kan. Correct. Then lagi macam dah sekarang ni kita tengok macam pakcik-makcik kita semua dah makin menua kan, makin berumur. Kita pun makin Takkan kita nak makin datang rumah berumur. dia setengah jam balik kan. Jadi macam kita macam sekarang tengok macam dulu kecil-kecil tengok semua sihat-sihat sekarang semua macam ada. Tapi kadang-kadang kalau pasal macam misalnya kau pergi rumah macam orang tua ni macam mak nenek ni lah. Kita datang rumah dia, habis semua dia punya anak semua datang semua, semua macam meriah-meriah kan. And you see the nenek one spot tu tengok. Oh alamak. Tengok aja. Ni klasik. Aku faham. They just sit there, tak berbual orang tau. Tengok macam This is betul so klasik. she's actually like taking it all in macam ni semua anak. Dia macam absorb lah. Yang lain semua kecoh kan. Lain semua rio-rio nanti dia will be dekat. Tengok Usually dah ada closey favourite. Tengok je. Ni tak makan. Makan lah nanti makan. tengok. Makan ni. Ni cucu apa ni? Tambah. Duduk situ je. So macam kita tak apa biarkan dia panjat. Tak apa biarkan anak panjat. Tak apa tumpah tak apa. Ana masukkan lah. Panjat. Jatuh tak apa. Patah tulang aja. Extreme Steady Steady je. Macam tengok je dia tak berbual. Ada yang tak berbual dia tengok. Macam is that the presence of the people there yang matters. Actually tu yang orang rindukan tau. Macam sama kampung dulu kan. True. Aku ada macam pet peeve macam datang raya Kalau kita datang raya sama orang TV mesti on. TV mesti on. TV mesti on. TV mesti on. After that macam tak ada orang tengok kan. Tak ada orang tengok. Ada tengok habis macam tak berbual lah. Macam pada aku macam wasting time in people's houses. I see. Datang berbual lah. So aku tahun ni aku nak try lah. TV off. Rumah kau lah. Rumah aku. Takkan kau off TV rumah orang. Atau kau buka Boleh juga Kau raya cik TV off cik, kita berbual. Boleh tak berani je. Kau kan iPhone kau ada yang infrared kan. Kau on je remote. Kau off. Asal TV kau rosak lah cik. Kita berbual lah ni. Makcik tu on kau off lagi. Kau buka plug, kau tarik plug. Jadi tahu datang family datang habis datang terus duduk tengok TV je sah. Tapi one of the representative macam dia punya lelaki apa dan macam berbual dengan dia punya tonton rumah. Mungkin yang lain semua duduk tengok kita husnuzon lah. Ni bulan baik ni kan. Mana tu dia introvert ni orang. Biarlah. Raya lah man. Introvert jadi extrovert lah. Well, it depends because if you look at teenagers, diorang tengah diorang punya emo. Usually that phase diorang punya emo punya phase kan. Dia just duduk situ, tak berbual, main handphone, pakai headphones dengar lagu. And then there are people who also macam pakai headphone dengan lagu tu pelampau tapi ada maybe ada some condition macam tak berbual orang. Okay. Itu tak apalah. But if I know that they are okay, but diorang pakai headphone just the whole time dekat rumah tu pakai headphone, like I don't like it lah. That's why my kids I say no headphones, no handphones. You go there, who is this person? Try to talk. So try to interact. True lah. But then again, kalau dah pergi rumah, dah 5 rumah, 6 rumah, mesti bateri dah low apa. Aku tak nak apa, aku nak tengok TV lah. Tengok cerita hantu lah. Mesti ada. Malam-malam tengok cerita hantu. Tapi this year aku rasa raya untuk aku lain sikit lah. Aman dah sedih. Bukan sedih. Dia sedih. macam seram sikit. Jangan. Pasal anak aku dah at the stage yang seram. melenting-lenting. Tak tahu macam mana dia react ni. Dah apa? Melenting. Pasal last year dia kan just apa baby born baby dia tak buat apa, kita angkat je. Sekarang dia dah meranting. Hari tu baru panjat rumah mak aku. Dia
Dia dah Ada start. advice tak bapak-bapak Dia yang dah start experience ni? inspection rumah. Apa benda? Ada advice tak bapak-bapak yang experience ni? Pada aku biar je. Biar je. Biar je. Sorry, ya. Tu tengok film mata tu Tak, beriak. macam apa dia nak melangkah agak nak jalan semua, nak jalanan. Macam nak melangkah semua. Explore semua kan. I don't know what he's gonna do lah. Pasal dia very active. Kepada aku biarkan. Pasal that's what I do lah to my kid. Okay. Let them explore. I'm sure there are people punya saudara semua will letak jaga-jaga lah. Usually nanti saudara mara lain pun main Okay together dengan That's the dia. time aku lepaskan anak aku macam bodoh aku dah makan lah. Betul. But for me Okay, different. For me different. I'll make sure to take care of them because ada kuih-kuih, ada cawan tu semua kalau pecah. So that one nak kena jaga lah. And you know my youngest is quite active kan. So nak kena really jaga. But good thing is ada family members lah. Make sure ada orang pantau lah kira kan. Kau tak ikat aja budak tu. Ya. Man suggestion kau ikat budak tu. Aku tengah fikir ni, macam mana ni? Dah time gini mana boleh nak makan sama-sama dengan wife, tak ada. Dia kena turn by turn. Betul. Jaga dia budak. Itu dah tahu. Dia kena turn by turn. Asal saya tu. You makan dulu, I jaga budak ni. Okay, makan dulu. Dan cakap pasal macam berbual-bual dengan family members. Standard lah. Ada question tak yang korang macam menyampah? Cuti ni. Of course lah cuti. Takkan aku ponteng kerja kan. They know the answer but they still ask the question aku masih tak faham lah. Tadi solat Jumaat kat mana? Solat Jumaat pula. Solat Raya. Itulah solat mana? Saya kat masjid lah cik. Standard lah. Kadang-kadang macam nak datang raya kan. Taruh ni kad. Aku dah sepanjang kat ni masjid. Okay. Aku nari aku memang cuti. Aku cuti 3 hari. Itulah aku masih kerja kat sini. Tapi Aku yakin masih ada bayang cuti 3 hari. Terkejut aku. Masih ada tak macam makcik-makcik family members yang suka tanya soalan-soalan toksik? Toksik. Aku rasa macam time raya. Sekarang dah kurang. Sekarang dah kurang. Macam diorang dah more aku rasa pasal dah banyak orang highlight throughout the years kan. The last 10 betul years. Aku realise masa the 10 years ago betul lah 10 years ago aku rasa masih ada kan. Aku masih feel pasal that time aku baru kahwin apa. Semua tanya bila nak ada anak. Sama. Tapi after that throughout the years aku tengok dia punya trend tu dah kurang. Macam dulu lah kau selalu dapat this question sampai kau ada answer. Kau ada template answer kan. Question masa remaja kan. Yelah Question apa? Masa korang ada partner apa. Seorang mesti seorang that time. Dia punya jawapan apa tau. Dia kat London tengah belajar je. Dah tukar. Dah tahu Australia. Australia, London ni ada. Tukar lah. Dia dekat Australia tengah belajar. Aku tak tahu tu makcik rasa macam ini raya buruk. Biadab lah. Sekarang dia tahu lah. Makcik tu kalau tengok tahu. Saya penat saya gitu. Macam bingit juga. Actually ada sejarah tau. This question macam ini. Asal? Actually ada dia punya apa tu orang kata dia punya cerita. Pasal dulu in our community, Malay community, kita tinggal kat kampung. Okay. Semua tinggal dalam kampung. Dan dalam perkampungan tu ada satu will be appointed as Tok Penghulu. Okay. Dia punya penghulu. So Tok Penghulu ni dia punya kerja mesti ambil tahu hal ehwal the resident. The resident. The resident. So the Tok Penghulu ni will macam kalau dapat jumpa gathering, diorang akan tanya. Diorang macam updated lah kau punya live ni. Diorang akan tanya yang belum kahwin macam bila suami belum kahwin. Okay, tahun ni belum kahwin. Bila rasa dia pun shortlist untuk ni kan, untuk jodoh bila nak dapat anak. Bila dapat anak belum anak lagi. Ni tak ada kereta. Tak ada kereta. Okay. Bila nak kahwin lagi. Tak. Okay. Ini kau dengar. Tak maaf sekarang. Okay. Besok pagi. Nak lepaskan dulu. Besok boleh minta maaf. So yalah, pada aku is more like macam prihatin lah. Nak ambil tahu. Aku tahu Tapi betul kan ni cerita dongeng. Ada. Maybe it's true also lah. Because kalau apa ni bila nak kahwin, insyaAllah ni tahun aku nak kena prepare villagers nak siap. Pasal dia nak rewang nanti. Nak rewang. So kalau macam the next punya town hall meeting, okay tahun ni tapi belum kahwin, kita nak cari jodoh. Macam itu. Agaknya betul True lah. Tapi macam kau cakap sekarang macam dah I think dah kurang. Dah kurang.
Kurang Dah banyak. Pasal aku realize macam like 5 years back or so, macam banyak like the new generation diorang tak boleh tahan dengan question macam gini. Diorang apa ni? Diorang fight back. Yes. Bukan fight back lah. What's the correct word? And diorang answer back. Correct. Tapi over time ada juga macam makcik-makcik tanya korang ni macam bila dapat anak, they will ask you macam discreetly gitu, not in front of other people. Ya. Ya. Dapat anak kita tak gitu. Dia faham macam itu. They ask nicely. They ask but discreetly. Okay. Lama-lama True. takpelah. Tapi pada aku personally, kalau korang dapat question macam gini, don't take it too hard lah. Pada aku just macam Fikir dia orang prihatin lah. correct. Prihatin. Just anggap macam dah lama tak jumpa kan. Jadi macam nak tahu jugalah macam mana sekarang ni. So just don't take it personally je. Kira jadi macam penghulu tu Cik. Maybe they are worried lah. Betul. Worried, prihatin. Like for me, after I got married, I don't want to have a kid for the next 2 years. Oh, kau dah plan gitu Pasal dah halal apa, dah boleh pergi holiday together. Cik. So Kau dah I plan gitu, that for that 2 years we Betul honeymoon lah. Betul. Kita honeymoon lah. Kita Kau honeymoon. macam batu api je. So during that 2 years, every time pergi jumpa family members, dah ada. Belum. Dia dapat anak. Sampai apa ada berdoa-doa semua gitu lah. I was like, belum lagi. Then bila dapat anak? Belum lagi. Wait, they do this in front of other people apa? Ada jugalah. But but they ask, when you want to get the kid? I said, not yet. They all like, why not yet? Kenapa belum lagi? Like, baru halal nak pergi holiday together. I mean like, kalau ada anak susah kan nak jaga baby semua. So can we have our own time for this like 2 years and then we'll try. And then after that, I think they never ask. Yeah. After I say that, it's okay. They thought it was like something's wrong. Yeah. So if you say it truthfully, or macam like for me, I say it truthfully lah. Then okay, I understand. Just tell one person je, that one person will just spread. True. Ya, betul lah. Masa that time pun kita orang dapat same question juga. Benar jawab. Kan. Jumpa family lain, sama question. Jumpa family lain, sama. Sampai buat satu template answer. Tuhan belum bagi. Betul. Dah masuk religion. Religion tu orang diam senyap. Itu dah halas. checkmate dah kira. Tak payah sambung-sambung lagi. No follow up question. Kalau kau kasih jawab dah cuba belum dapat. Tak apa. Nanti dia ada ni. Ada tambah-tambah. Ada nasihat-nasihat masuk. Kau cuba ni, kau try buat ni. Kau try ni supplement. Betul. Ni pakcik keluarkan ni supplement kau try. Supplement lah, position lah, doa lah. Position. Aku pernah kena. Tadi bila aku kasih tu template answer kan, Tuhan belum bagi. Terus share sikit man position. Tak boleh. Nanti aku terpaksa rating podcast jadi cancel. Aku punya pergi mandi kat Tasik Naga. Betul lah. Tasik Naga. Ada. Apa mandi bunga kat Tasik Naga, something like that. Ada orang bagi macam-macam. Betul. Tak bedek kau. Maybe that one works for them lah, not for us. Mana tahu. Okay. Jadi sebab tu aku terus aku tak tahan. Alah ni kalau ni ya kan. Okay masih. Thanks for note. Tapi don't worry lah. Sekarang dah tak ada orang tanya. Pasal diorang semua dah mindful. But actually I also want to know about all these things also lah. Macam position. Dia dah berapa? 2? 3? 2 masih nak position lagi. I mean like, okay, we hear all these old people say all these things. So maybe you all can comment or just say what kind of comments or questions that they have asked you lah. Yes. Then how you answer back. Yes. Apa question yang pernah korang dapat maybe korang ada template. Question paling weird yang kau pernah dapat lah. And now apa jawapan korang? Yes. Okay. Kita ada komen. Nanti kita try baca. So now we are closing dia. This episode lah, Hari Raya episode. Okay. So nak balik pun. nak balik sambung. Besok raya lah. Aku nanti takut hangus nanti. So Man, closing Man. Yeah.
Okay lah, kami di sini Simbangga Kuasa Lipat ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua muslimin dan muslimat. Kepada kita punya fans, pendengar-pendengar di Singapura, Malaysia, sebenarnya Brunei. Kita dah ada from Brunei. Hari tu aku nampak ada US. 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 Kan lagi US. Good day, mate. Itu sorry. Jikalau ada terkasar bahasa, tersinggung perasaan apa, harapkan maafkan kami. Dari hujung rambut ke hujung kaki. Itu dah template lah. Actually kau kena minta maaf pasal kau selalu cakap Indon instead of Indo. Itu je. Betul. Okay. Aku banyak edit. Saya ingin tak ada lah. So we are trying to improve every time lah. Yes. So if kita tersalah cakap ke apa, terminologi pun salah ke, we try to improve lah. Okay, Mi? Betul. Kira minta maaf. Ya. Apa Sid dah cakap tadi. Terima kasih. Kau kat anchor je lah. Betul lah, sama lah. Kita kira macam kira ni ambil kesempatan ni saya Suhaimi nak ambil kesempatan ni nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang menonton, yang mendengar. Okay, dan kepada semua saudara mara, family, kawan-kawan selamat Hari Raya Mazhar Batin. Okay, minta maaf salah silap aku Zahir dan Batin. Okay, and take care. Hari Raya, have a good one. Okay, Man. Apa dah tu? Okay, buat saya tiba-tiba aku paling fail sekali bila part ni lah, ucapan-ucapan ni. Tak apa. Aku tak pandai lah ucapan. Tak boleh nyanyi lah. Tak boleh buat ucapan nyanyi. Yalah, saya apa dia? Selamat mampu korang kat ni. Okay. Man nak nyanyi ni, jangan kacau. Dua rangkap je. Ke pantun ke Man? Pantun boleh. Terus blank. Itulah mengucapkan selamat Hari Raya pada semua. Maaf Zahir Batin, apa yang salah kata bahasa minta maaf lah. Start balik daripada starting. Zero pula. Yes. Okay, so kita nak as you all know, kita dulu the previous episode kita gunakan lagu Kecoh Raya Man. So kita nak mainkan lagi korang lagu Kecoh Raya, korang masih ingat. Okay, untuk korang enjoy So we just finish Kecoh Raya. Mak panggil cepat-cepat bangun. Ayah pasang lampu berkedip. Ada jatuh tapi tetap sambung. Adik cari samping entah mana. Abang gosok baju terbalik pula. Nenek senyum ajak bergambar. Belum siap tapi tetap ketawa. Kecohnya, meriahnya, raya kita penuh warna. Gelaknya, ragamnya, satu rumah riuh rendah. Langkah tari mari bersama, riuh tapi manis semuanya. Kecoh Raya, inilah cerita keluarga. Dapur harum rendang dan ketupat. Mak pesan jangan curi rasa. Sepupu datang bawa kuih banyak. Letak meja terus hilang separuhnya. Kecohnya, meriahnya, raya kita